Oh no. Kenangan demi kenangan. Alamak. Caro. Okay, kita on the way nak pergi ke Central Masjid of Songkhla, Masjid Taj Mahal tu ya. Dalam 14 km lagi kot. Kita dah kami selepas dekat Tamil Beach. Okay, Amazon. So ni kita menuju ke Hanyai lah. Okey. Sekarang kita berada di Central Mosque Songkhla. Oh no. Orang. Aduh. Pecah. Kenangan. Kenangan demi kenangan. Alamak. Caro. Okey. Abang nak berkabung dulu, nanti kita sambung. Okey, sekarang baru sampai floating market. Selepas tragedi mengecewakan 360, turun tangga. Woi kap, panas lit kap, lit panas. Kokon air kelapa. Nak berapa? Kelapa dengan kelapa dua-dua. Kelapa dua-dua. Berapa kak? 30 baht satu ke 30 baht dua-dua? Ni kelapa. Kelapa. Tak gambar pun dah nak habis dah. Jom. Lambat lagi agak belanja makan. Telur puyuh, quail egg.
Wah, panas sungguh. Tambah air satu lagi. Panas betul. Rehat dulu. Minum-minum. Ayo bang. Ya ke? Ini atas. Okey. Nah. Lagi burger. Bismillah. Tak? Okey. Kong Klong He. Floating market. Jimat bateri ya satu. Okey. Jom kita pergi hotel. Barai dah. Alright. Guys. Hat Nyai. Welcome to Hat Nyai. Bawah tu Central. Okay, let's go. Jalan kaki. Jalan kaki je. Tu bawah ujung tu. Okay guys. Itu dia. Setelah berpening-pening, berpusing-pusing, dah nak hitam dah. Sampai juga kita ke penginapan kita yang terakhir, malam terakhir di Hat Nyai. Aduh, kita stay dekat Bava Residence. Bava Black Sheep. Wanna away. Benda tak? Bava Residence. Where can we park motor? Okay. Terima kasih. Thank you. My car. This one key the room at the third floor, and in the room at balcony no smoke. Okay. Thank you. Welcome. Alah, download. Motor tak boleh? Oh. Nanti update lah. Oh. Okay, nice. Dia di hotel Bava Residence. Estetik lah. Nah, ada ni. Ni nampak owner dia. Tak senonoh. Boleh dia tunjuk macam tu je. Owner dia ni. Aneh. What Yang ni macam tak ada gambar lain ke? 304. Alamak. View apa ni? No view. Okay. Welcome to 304. Cukup lah. Pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah biliknya. Katil. Besar lah daripada malam tadi. Ni amenities ada. Tuala ada 4. Sabun-sabun, bro gigi. Wardrobe tergantung. TV ada. Tak tahu apa ada. Jom kita tengok apa lagi ada. Dia punya ni pakai bidai je. Peti ais ada. Microwave ada. Okay, makan burger, CP burger. Toilet no lampu. Main dah. Oh god. Ni. Barai. Ni toilet. Sinki, cermin L, pisau, toilet bowl, shower. Okay ada. Okey lah tu. Ni ada view belakang rumah orang. Okey lah, cukup tu. Okay guys. Sinki ada. Bawa pasan. Okay. Tengok tu helmet pun dah penat. Okay guys, jumpa lagi malam ni ke petang ni ke, tengoklah kalau abang dah bangun. Okay, ciao. What's up? Okay,
tu hadnya Central. So kita orang dekat Bava Resident. Okay lah. Ha? Dalam ni kot? Atas dulu. Inilah dia, Asian Bazaar Night Market. Ada atas. Kita tengok ada atas makan bawah ni. Saya tahu. Tengok video orang rasanya. Mama seluar pendek ni 189, mahal lah. Kain ni tak boleh koyak. Orang sini memang pakai seluar ni. Seluar pendek. Apa hal kita isi perut dulu. Cincau. Okey. Udah cincau je lah. Mana? Mungkin original. Brazilian syrup. Original satu. Satu kedua. Satu lah dulu. Ha? Ni ada putih. Oh, dia dah buat dah. Oh, Soya ke? Soya. tak tahu. Susu tak? Apa? Apa semua? Telur sotong? Ya, 60 bang. Satu. Satu. Sana campur sekali asin. Sekali. Boleh bungkus kan? Lepas tu diorang ada roti. Ramai orang. Wow, ni apa? Tom yum bang. Itulah. Ya, ni lah sedap kot. Sir, have you finished? Yeah, of course. Okay, thank you. Dok. Wait, anda. Tabak. Tabak, oh. Makan? Ni apa? Murtabak? Oh, itu dia. Murtabak. Apa murtabak isi apa? Chicken. Chicken. Kedai yang sama? Sama. Ni tak ada pisang? Ada. Tak ada pisang? Nutella je? Nipis je? Jadilah. Lagi order nasi goreng kalau lapar. Tak minum lagi? Puasa? Banyak sayur? Okey lah. Ha? Ambil makan lah. Nak. Kamu ni ya. Telur sotong. Duduk sini. Cuba makan itu. Ni kita nak try Lee Garden. Jom. Boleh Lee Garden tu kita orang hantar. Jom. Ya. Lee Garden. Lee Garden, dek. Buat. Okey. Mana dia jom. Okay, malam ni try naik tuk-tuk. Oh, itulah. Ada yang tak ada lagu. Senyap je. Ada lagu. Ada. Oh, pasang. sayangku, ini aku cantik, cukup bagai bidadari, dari di hatimu, hai sayangku. Oh, sampai dah? Dah. Berapa ni? Tak. 100. Tengok.
100 Dia balik ada dia. นี่อ๋อ ได้เลยนะคะ ลีกาเดียนไหน ลูกค้านะคะอยากแต่ง Oh, Diamond. Okey. อ๋อโอเคจบได้เลย ฉลาด รีวิวถ่ายรูปสวยๆนะคะแถมได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะด้วยนะคะลูกค้า อ๋อ เพราะว่า sampai Liga dia nah. Oh, ini kena tengok halal ta'ala. Ni lain. Macam ni halal. Mai. Okey. Pizza. Ni. Apa ni? Cendawan. Dia macam bentuknya. Cendawan lah. Wow, nice. Oh, hello Friday. Layan. Anjay, dek. Oh, lalu balik konsert, Mai. Ni 300. 180. 400. Mana yang 4? 4 ni ya? Ya. 4 ni 300. Okay, last pergi 7E. Ada milk tea ada. Milk tea, ice milk tea. Boleh order. Lemon tea. Ice milk tea. Milk tea. Thai milk tea. Chai ada. Yang promotion buy tu no more promotion. 79. Vietnam. Tu. ถูก Less น้ำ ice. ใหญ่2น้ำแข็งน้อย Less ice. เล็กไอซ์ Apa nama? Cain. มันไม่ถูกกฎหมาย Kain. In juga. Cain dengan ni Cain. นี่ Ramai orang. มาเลยอยู่ Ma. Oh, Melayu. Oh, Malay. Teh ais. Thai. เด็กไอซ์อะ ที่กับฝรั่งมันเล็กkalau beli cukup 500 Ha. beli ni Apa tu? Tak muat motor muat. Berapa 20 lebih? Beli apa? Beli apa 20 lebih? Air lagi satu. Air. 22 baht Air. Maggi. Kejap ambil satu. kalau beli cukup 500 baht Ya, apa tu? dia ni dia nak koyak tahu ni aku dah ada untuk email lagu ni tak nak buku Oh, tak. ni pet tu son dia bagi free Free. Dah. Cukup. Oh, 513. okey cukup jap foto satu meja Foto satu. Oh, kena tunjuk. Okay. Thank you. Boleh? How much? No, boleh. Jom. Belakang dekat pen aja. Ya, okey boleh. Betul. Bye. Okay. Ready 100? Ya. Okay guys, cukup lah kot untuk malam ni. Besok kita orang dah nak balik. Tengoklah. Kita jumpa esok lah. Okay. Bye. Hari ni jalan balik. Abah
ke Malaysia. Okay, selamat tinggal Thailand lah. Alright, korang doakan perjalanan korang selamat walaupun video ni dah lepas lah. Okay, korang gerak dulu. Papa Roger. Okay, 7 pagi waktu Malaysia, 6 pagi waktu Thailand. Abah dah on the way nak balik. Semoga dipermudahkan perjalanan. Macam basah jalan, hujan ke semalam? Hari ni last dekat danau lah. So abang mama orang sarapan ni je. Nasi kerabu, si omak. Okay, last TNT Thailand. Okay korang makan dulu. Sudah dekat Jah. Jom kita gerak. PP Hotel. Kenangan we stay at PP Hotel. So ni kita singgah jap lah. Okay, tengok ni bonet. Terbaiklah bawa ni besar bonet besar. Cuba boleh isi lagi ni. Ada box satu. Lipat meter box besar bawa. Kopi juga. Okay guys, ni hotel pertama yang kita orang duduk waktu malam sampai ke Thailand lah. PP Hotel. Okay juga, kondusif. Tu border kat situ, hotel kat sini, lepas tu 7E depan ni kan, settle, senang hidup. Alright, korang dah nak gerak balik. Bon voyage Thailand. Alright, nak balik dah. Selamat tinggal Thailand. Memang insyaAllah confirm datang balik. Pasca motorcycle here, go to Malaysia. Okay, kiri. Lepas tu kat pasport kat sini rasanya. Banyak kereta parking ni. Auto ada motor. Harika. Betul lah tu. Cop pasport Thailand. Lepas tu kita pergi apa lah ni, immigration pergi custom. Apa je? Sini ke? Kaunter 8. Ni ke passenger checkpoint. Dia kot kita balik. Ya ke? Ni kaunter 8. 10 8 tu. Motor pusing balik. Mana kaunter 8 nya? Oh, yang waktu kita datang dulu tu kaunter 8. Okey, selesai. Cop pasport. Lepas tu kaunter 8, pulang balik borang custom. Dan sekarang ni border check Malaysia. Motor nak sampai Malaysia. Banyak ni kaunter apa? Okay. Pasport. Okay.
Selesai. Sudah cop pasport Malaysia. Boleh balik lah. Alhamdulillah. Guys, we're in Malaysia. Welcome back in Malaysia. Oh, seronoknya dah dapat balik. Bukit Hitam, Darul Qiyam. Seronok. Okay, lihat jap dekat Juru. Kenangan Route 41. Sebelah ni pada okey lah, jom kita pergi lepak-lepak dulu. Toilet ke apa ke. Right, dekat RR Juru. Okey. Lagi dah dapat masuk Malaysia. Lepas tu cuaca pun mendung ni, InsyaAllah lagi mungkin dalam pukul 1 kot, sekarang 10.30, pukul 1 sampailah dekat apa destinasi kita orang. So Abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang menonton vlog Abang ni. Teruskan menonton, subscribe, share, like dan komen banyak-banyak. Atau nanti kita boleh pergi Thailand sama-sama. Kita buat konvoi tapi kena ikut itinerary Abah lah. Less rehat, kurang rehat. Memang kita orang all out hari tu. Tengoklah kali ni macam mana kalau trip next ni. Memang best. Kenangan. Terutamanya dekat Pak Bara lah. Tapi macam Kak Anya tu kurang sikit lah. Mungkin makan banyak pilihan Kak Anya. Apalah, nanti korang pun dah tengok video. So jumpa next video lah. Rasa sampai sini dulu. Abang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat korang. Dan Abang doakan korang semua berada di bawah lindungan rahmat, keberkatan dan keredaan Allah SWT. Okay, ciao dulu. Assalamualaikum. Bye.